Ikan ke? Ikan. Woi. Aku ingatkan apa? Ikan rupanya. Woi. Okey. Aduh, okey ada. Alhamdulillah. Aduh, lucu. Ada lagi. Ada. Berapa ni? Cekan bawah ni. Seram. Dekat betul dia dengan aku. Seram. Memang meremang bulu aku. Memang aku meremang bulu aku. Okey, selamat pagi. Ini 7 lebih dah, 7 nak dekat 7.30 dah. So hari ni aku ada dekat tempat biasalah, spot biasa aku ajing. Tapi pagi ni walaupun angin tak kuat lagi, tapi alun banyaklah dan air agak terus sikit. Tengoklah macam mana hasil, macam ada ke tak hari ni. Harap adalah. Okey, dan harap boleh gasak. Okey, first class. Air sebetulnya nampak elok ni. Warna pun okey lah, cuma alun je. So kalau alun macam ni dia tak nampak kalau ada boiling ke. Kalau dia tenang kan nampak boiling. Sebab air dah nak ayam mati, lagi 2 hari ayam mati. So dia tak keruh sangat lah. Cuma itulah harus slow sikit. Tahulah sesuai ke tak. Tengok ikan ada ke tak, itu je. Oh ni macam ada tadi. Macam ada nampak ikan lompat buah. Ada lah. Ada. Caru. Woi, caru banyak. Caru banyak. Alhamdulillah ada dia. Tak lekat je. Caru. Mana dia? Set yang aku gunakan, aku guna biasalah rod Mi-Fine Microbite. Tapi reel aku guna Stradic sebab yang CC Raw Air yang biasa aku guna tu dah aku dah kaput. Dah tak smooth dah. Aku try semalam kan, tak smooth. Yalah, reel murah. So Stradic ni bukan spek ajing lah, sebab dia tak shallow spool. Tapi aku timpa dengan braid yang UL punya tali. So aku letak polyester kat atas ni. Geram betul ni, caru banyak ni. Tapi kenapa dia tak? Tu caru tu. Tapi kenapa tak lekat ni? Dia tak ambil. Ni caru ni depan ni. Okey. Alhamdulillah. Strike. Oh, kasar juga. Taklah kasar. Baru dia sebut. Alhamdulillah. Okey. Yang pertama makan juga dia akhirnya. Habislah baju aku ni kena darah ni. Okey, alhamdulillah. Darah pula dia. Dah lah aku pakai baju putih. Ni kecil sangat, aku tak boleh ambil kecil sangat. Kalau pelata mungkin aku ambil. Habis baju aku kena pecik darah. Dah lah aku pakai baju putih. Aduh. Habis baju aku. Depan-depan ni je main ni.
Syok lah. Oh, dia tarik saiz tu, kecil tadi tu. Ikan ke? Ikan. Woi. Aku ingatkan apa? Ikan rupanya. Woi. Oh, masuk batu ni. Hai. Ikan rupanya. Masuk batu. Allah. Ikan ambil Allah. Aduh, putus. Memang bukan lawan dia. Tuh, mainline. Wih, sayang betul tadi. So, baru sekali baling dengan apa? Dengan jig head 2 gram ni. Aku rasa terapu kot sebab dia bawa masuk bawah batu. Kali hijau ni comel. Sikit. Cuaca macam elok hari ni, macam tak panas. Caru tak ada ke? Okay, alhamdulillah strike. Caru lagi. Break tak keluar stradik ni. Ada. Allah, jatuh. Oh. Alhamdulillah dah 2 ekor. Okay, strike. Allah, ubuk-ubuk. Okay, sana dah agak tenang, nanti aku pergi sana lah. Sekejap lagi. Semak tu. Dah kenyang makan nasi lemak. Tak sambung lagi. Sebab cuaca hari ni agak elok juga. Banyak awan, so tak panas sangat dah. Walaupun sekarang dah mula nak panas. Kalau panas tadi aku dah balik dah. So ni sebabkan tak panas sangat, aku nak bertahan sekejap lagi. Walaupun ikan kurang lah, aku boleh dapat 3 ekor je. Caru lok macam ni takkan tak ikan. Hayat dah naik tinggi dah. Aku main sini tadi hayat jalan surut, so hayat dah tinggi. Ada tanda-tanda oh. Ni pun tenang, kalau ada mesti ada boiling. Percikan pun tak ada. Pelik je. Dah naik tinggi. Mancun layak. Alah, stradik bunyi pun. Ni padu macam lata. Caru. Main lu.
Alah, bunyi drag. Kena beli reel lain kat tak short lain drag Stradic. Mantap. Okey. Aduh. Shoot. Okey. Aduh, okey dah. Ya. Alhamdulillah. Aduh, lucut. Ada lagi. Salah. Berapa ni? Cekkan bawah ni. Oh, dapat juga strap padu akhirnya. Alang tu dia naik atas ni. Bebek. Tak tekan ni. Alang. Kenapa badan dia? Luka. Astagfirullahaladzim, lucut. Sayangnya. Aduh, sayang betul. Lama layan tu. Apa talang tadi dia, badan dia luka Okey. Aduh. Kat. Okey, strike. Oh, talang lagi ni. Apa situ buat? Oh, caru. Situ pula lompat tadi. Caru yang kelima. Top. Aduh, enggak ah. Macam cun nampak. Cuba try.
strike. Haru. Okay, alhamdulillah. Ada juga saru. Sayang tak rekod. Mantap. Alhamdulillah ada juga sini. Okey. Aduh. Tu boiling. Tapi jauhnya. Harap dia masuk ke sini ni. Sana tu boiling tu. Wih, depan ni dia ambil. Allah, depan ni dia ambil tadi. Dekat kau. Talang. Apa ni? Oh, ya talang. Landed lah. Alhamdulillah. Wait, mana? Aduh. Ada juga kena talang, mantap. Buka. Mantap padu. Anjing. Tu tali berapa ini? Satu. Tali satu, leader 4. Okey. Okey. Lama lagi balik. Lama sikit eh. Alright. Okey. Okey, alhamdulillah. Walaupun ikan kurang galak hari ini, tapi aku boleh juga strike cecaru dengan talang. Talang satu tadi seekor, sayang tu lucut dah depan mata dah. Tapi alhamdulillah aku dapat landed juga talang sini tadi yang last. So itu sajalah untuk hari ini. Sekarang dah pukul 11 lebih. So walaupun cuaca elok sekarang ni tak panas lah, tapi sebabkan ikan kurang, so jadi aku tak nak buang masa lah. Aku dah nak balik. Okay, kita jumpa dalam video yang lain.